Hello, bersama-sama dengan saya Dai Fuad. Kali ni kita nak buat satu movie review, which is movie Final Destination Bloodline. Out of the bat, aku nak cakap aku ada dua pendapat atau rating tentang filem ni. Kalau korang semua yang tengok video ni tak pernah follow Final Destination, tak pernah tengok Final Destination 1 sampai 5, which keluar 16 tahun lepas, aku akan cakap mungkin korang akan okay ataupun suka dengan filem ni. Namun kalau korang macam fans ataupun follow di franchise macam aku akan cakap most probably high possibility yang korang takkan suka langsung dengan filem ini. Tapi aku akan start dulu dengan benda bagus tentang Final Destination Bloodlines. Okay, pada pendapat aku, nombor satu, the usage of songs dalam cerita ni, orang kata lagu-lagu yang dia orang gunakan sangat-sangat lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang untuk scene tu dia capture the scene wholly. Dia orang kata perfect, bagi aku perfect. Lagu dia memang sedap and sesuai dengan scene tersebut. Satu. Yang kedua, macam aku cakap dalam trailer review itu, this is the final movie of Tony Todd. Alright, Tony Todd, kalau korang tak tahu, dia baru saja orang kata meninggal pada tahun lepas, and this is his final film. And untuk korang juga yang tak tahu kenapa aku tekankan Tony Todd merupakan karakter misteri yang sentiasa ada. Sebagai contoh macam Stanley dalam Marvel. Macam itulah Tony Todd untuk Final Destination. Bagi aku, mungkin sebab aku tahu Tony Todd dah tak ada, and aku tahu this is the final movie untuk dia. Dalam installment sebelum ni dia punya aura memang intimidating, misteri, tapi dia dalam ni dia main subtle yang sangat-sangat cukup and very emotional. Very emotional. How? Simple. Tony Todd drop the most coldest line in all of Final Destination. Sebab Final Destination bermain dengan tema kematian. Okay, the line dalam tu dia cakap secara ringkas, ni bukan spoiler, secara ringkas dia cakap, kita manusia, kita akan mati. So apa yang kau takutkan sebenarnya? Masa kau cepat ataupun lambat, itu adalah takdir kau untuk kau mati. So apa yang kau takutkan? That line bila aku dengar masa wayang was, aku sebab and that line was so emotional, and dia terus hilang sebab kau tahu dia, mungkin sebab aku tahu dia dah tak ada dah, and this is final movie. The opening massacre, the opening vision of Final Destination Bloodlines is bagi aku, mungkin sebab dah 2025 kot, this is one of the most opening yang vision bagi aku, vision kematian yang banyak ramai orang tahu awal tu, yang best bagi aku. Okay, the sequence tu agak best nak berbanding dengan yang lain lah. Dia tak feel janky, dia tak feel pelik, dia lawa. Macam aku, this is also salah satu point yang mana aku akan go into deep nanti berkenaan dengan kills. This is one of the best vision of catastrophe dalam the whole 6 Final Destination. Other than that, aku puji director for the latest installment because dia ada cuba untuk, contohnya macam dalam semua lama, cara mati dia akan ada angin, ada something yang kau tahu death tengah datang, benda-benda jatuh, benda-benda yang jadi. Okay, tu yang macam dia punya yang lama kan, kau tahu death ada. Tetapi dalam ini there's one kill yang dia cuba buat dengan cara orang kata a little bit creative in a sense, dia bercakap and kau tak percaya pun benda tu akan jadi. 5 saat lepas tu benda tu jadi, tapi sebiji dengan apa yang dia cakap. And the camera work tu dia menjadi, sebab it was a comedic scene, but that death become satu yang unik lah bagi aku. Okay, itu je. Inilah masanya untuk kita masuk kepada benda-benda yang kurang senang dan tak best tentang Final Destination Bloodlines. Yang pertama, aku baru sedar and aku baru appreciate kenapa the formula was done as it is. Macam aku cakap dalam trailer review, franchise film ni akan gunakan formula yang sama, which is ada seorang yang akan dapat vision akan satu kematian yang besar, okay, di satu tempat, tak kisah di mana-mana, and then dia akan dapat deja vu. Contohnya dia akan vision tu hilang, semua orang mati termasuk dia, and 5 minit sebelum tu dia akan kembali semula macam deja vu and diselamatkan orang. Tetapi orang-orang yang selamat akan tetap mati dengan cara yang lebih mengerikan. Death will always come for you. Takdir, kau memang dah perlu mati time tu, dan kau akan mati. Itulah konsep dia. Tetapi dalam Final Destination Bloodlines, dia cuba untuk buat kelainan. Aku tak nak sound like a boomer lah, okay? Tetapi I'm all in untuk kelainan, untuk benda-benda baru, untuk idea-idea baru. Tetapi this one does not hit untuk aku, sejujurnya. Terlalu banyak benda yang cuba untuk perkenalkan, tetapi dia tak gel very good. Okay, dia cacah marbas, serabut, dah apa-apa. Dalam Final Destination dia ada rule dia, okay, and beberapa rule dalam tu dia break, dia dah tak ikut dah. So bagi aku, untuk penonton tu, macam aku anggap the director just macam sebab boleh dek, sebab boleh dek. Itu yang aku dapat, sebab boleh dek, sebab macam tu. Logik kan, dia paksa kita sebagai penonton untuk rasakan benda tu logik. Beberapa sequence tak logik, rule dia yang dia dah establish daripada dulu tak
masuk akal cara dia perkenalkan, which is sebagai contoh macam ni, contoh dalam trailer ni, bukan spoiler, dalam trailer the vision tu bukannya vision orang itu sendiri. Vision tu diturunkan kepada keluarga dia, which is tak masuk akal. Kenapa? Dan tak pernah diterangkan benda-benda yang diperkenalkan tu kenapa tak pernah di-explain langsung. Dia just tunjuk what, tak ada tunjuk why. So aku sebagai penonton macam itu reaction aku sepanjang aku tengok Final Destination. Okay, lain daripada tu, the kills. Okay, orang kata di execution lah, macam ni orang-orang yang mati dalam filem ni. Sejujurnya dalam 4 ataupun 5 cuma 2 je kill yang bagi aku menarik. Okay, menarik bagi aku dalam installment yang baru ni. Hanya ada 2 je yang best, dan kebanyakan kills yang lain langsung tidak menarik. Bagi aku lazy and dia tak kreatif. So macam aku cakap, aku sebagai penonton lama agak kecewa. Aku ada cakap is this movie is going to be good masa review, trailer review. Aku cakap most probably not, tapi aku tak expect lah tidak okay ini. Okay, other than that, the comedy was kind of like terlalu dipaksa. Bagi aku dia tak sit in naturally. Characters tu dia cuba go for the emotional route, sebab dalam ni macam dalam trailer it goes more about family, tetapi tak sampai, dan aku langsung tidak peduli langsung dengan karakter itu, kerana bagi aku dia shallow, dia tak menarik. Dan sejujurnya aku, ni pendapat aku sebagai seorang yang follow Final Destination, sangat kecewa dengan this new installment. Bagi aku sebagai penonton lama, penonton yang follow the franchise, this is not a good installment. Okay, and this movie tries so hard untuk menjadi something yang new. Bagi aku cakap, dia break dia punya rule to disregard the whole 5 filem sebelum ni. Dia cuba untuk detach diri dia, filem ni dia cuma macam nak stand alone. Tetapi bila hampir kepada third act, tiba-tiba dia macam, oh, kita acknowledge filem-filem sebelum ni, tetapi kau dah deny-kan benda ni dalam sejam yang sebelumnya. Aku tak tahu apa dia punya direction, apa dia punya intention. It's kind of a mess lah untuk aku. Jadi kalau rating aku nak bagi, maafkan aku akan kasih 3/10 sebagai seorang penonton yang lama. Tu je daripada aku, Dai Fuad. Kalau movie tu bagus, cakap bagus. Movie tak bagus, cakap tak bagus. Alright, jangan lupa like, share, comment and subscribe, and see you in the next one. Bye bye.